Bagus soalan kau sebenarnya ni bang. Dia bukanlah susah kita nak jual balik. Sebenarnya dia akan jadi harga rendah sikit bila kita nak jual balik sebab barang tu tak complete. Sebab kebanyakan seller akan ambil yang complete set. Kalau tak complete, dia akan ambil rendah sikit. Disebab seller ambil murah sikit sebab buyer nakkan yang complete. So dia pusing-pusing gitulah. Ramai orang nak yang complete set. Kita kalau beli barang-barang pun, kalau nak pastikan benda tu complete baru kita ambil. Kalau tak complete, mesti harga dia akan turun. Lagi-lagi kalau barang tu barang-barang high end kan, contoh barang tu harga yang 5-6 ribu, tag tak ada tu bang, boleh hilang 500, 600 gitu. So kalau benda tu complete, harga baik-baik, jangan bagi hilang. Kalau tak complete, it's okay sebab kita pun dapat harga murah. Betul tak? Tapi korang jangan risau. Kalau barang korang yang tak complete tu, korang tak tahu nak jual kat mana, Roger je aku ambil je. Semua aku ambil je, jangan risau. Cuma jam custom, jam kopi, aku tak ambil. Yang tu aku angkat tangan.